Balai Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berpunca dari beberapa faktor, antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Namun sekarang sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda menggunakan bahasa Roja, tidak kira di dalam penulisan atau percakapan seharian. Bahasa Roja ini menyebabkan bahasa Melayu semakin hilang dari jiwa anak muda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar santai Bahasa. #Bahasa pun boleh trending. Saya Nur Aini Filzah Dan saya Zahira Kristina. Serta saya Nur Fatin Haris akan berborak dan berbincang tentang satu topik yang cukup menarik, iaitu pengaruh media sosial terhadap penguasaan bahasa Melayu. Di bawah tema besar kita, keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital. semua. Kalau kita tengok sekarang, media sosial ni dah jadi sebahagian daripada rutin harian kita. Bangun pagi, buka TikTok, malam scroll Instagram. Tapi tanpa kita sedar, cara kita berbahasa di situ juga membentuk siapa kita sebenarnya. Betul tu Hanis. Kajian DBP tahun 2024 menunjukkan hampir 94% pengguna remaja Malaysia berkomunikasi lebih banyak dalam talian berbanding bersemuka. Jadi, bahasa yang digunakan dalam ruang digital memainkan peranan yang penting dalam membentuk gaya bertuturan masa depan. Menarik. Sebab itulah penting untuk kita faham media sosial ni bukan sekadar tempat hiburan, tapi ruang pembentukan bahasa moden. Jadi hari ini kita akan bincang tentang 4 perkara utama, iaitu yang pertama, bagaimana media sosial mempengaruhi cara kita berbahasa. Yang kedua, kesan positif dan negatif. Yang ketiga, contoh sebenar dari kehidupan kita. Dan yang keempat, refleksi serta cadangan untuk mengekalkan keunggulan berbahasa kita. Saya suka gaya susunan ni. Kenapa saya cakap saya suka gaya susunan ni? Kerana pendengar kita boleh ikut dengan senang. Jom kita mula bahagian pertama, isu yang sebenar yang sedang berlaku. Baiklah, kalau kita lihat antara fenomena utama di media sosial ialah penggunaan bahasa rojak, campuran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan kadang-kadang bahasa lain seperti Korea atau Mandarin. Contohnya, sis, tak bolehlah stres gila tau. Memanglah ayat ni kedengaran biasa, tetapi bila digunakan secara berlebihan, identiti bahasa Melayu tu semakin pudar dalam kalangan generasi muda pada masa akan datang. Tapi Zahira, kadang-kadang penggunaan tu pun sebab kita nak nampak ekspresif kan. Macam nak sampaikan emosi lebih kuat. Misalnya kalau kita tulis saya sangat sedih, bunyinya formal. Tapi kalau kita tulis I'm so down right now, orang rasa lebih relatable. Tapi dekat sini timbul satu dilema bahasa moden. Di satu pihak kita nak ringkas tentang ekspresif, tapi satu pihak lagi kita perlu kekalkan ketepatan dan keindahan bahasa kita. Sebenarnya Profesor Asmah Haji Omar pernah sebut bahasa yang unggul bukan bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan maruahnya. Saya suka petikan tu dan saya nak tambah sikit, dalam konteks pendidikan, guru kini berdepan dengan cabaran besar apabila pelajar ni dah terbiasa menggunakan ejaan yang tak formal. Contohnya perkataan diorang. Pelajar ni dia akan eja perkataan diorang tu dengan huruf DORG, iaitu singkatan kerana mereka lebih suka perkara yang lebih ringkas. Bermaksud mereka tidak menggunakan perkataan yang sebenar lah. Lama kelamaan perkara ini akan menyebabkan mereka lupa ejaan yang sebenar dan akan memberi kesan lah kepada generasi yang akan datang. Saya pun pernah buat silap macam tu waktu jawab soalan esei SPM. Nasib baik cikgu tulis awal. Tapi lepas tu saya belajar betapa pentingnya membezakan konteks seperti bila nak guna santai, bila nak guna formal. Itu kuncinya, kesedaran konteks.
kita bukan nak haramkan bahasa gaul, tapi kita kena tahu tempat dan masa yang sesuai. Itulah kuncinya, kesedaran konteks. Kita bukan nak haramkan bahasa gaul, tapi kita kena tahu tempat dan masa yang sesuai. Contohnya macam Hanis lah. Hanis tulis macam dekat social media. Contohnya perkataan seperti terskila konten ni, tapi caption dia campur-campur lah, BN ke BI. Tapi tak kisah benda tu, asalkan semua orang boleh faham dengan konteks tu, walaupun campur dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Isu bahasa ni memang selalu jadi perdebatan antara netizen kat social media. Baiklah, dan sebenarnya dari situ kita boleh lihat satu perkara penting, iaitu masyarakat masih prihatin tentang bahasa, cuma pendekatan mereka berbeza-beza. Baik, mari kita seimbangkan pandangan ni. Media sosial ni bukan semuanya buruk kan? Betul tu, kesan positifnya masih ada, iaitu media sosial membuka peluang untuk pemerkasaan bahasa Melayu secara kreatif. Contohnya, ramai pempengaruh kini menghasilkan konten yang menggunakan bahasa Melayu yang menarik. Seperti video penulisan, puisi digital dan short talk tentang kosakata baharu. Lebih-lebih lagi sekarang musim exam SPM. Jadi di TikTok banyak konten yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu standard yang dapat membantu pelajar pada zaman sekarang untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul. Ya, saya setuju tu. Contohnya, saya suka tengok akaun macam Bahasa Kita Official sebab dia ajar ejaan yang betul dengan cara lawak. Jadi, orang belajar tanpa rasa berat. Ini merupakan bentuk pembelajaran tidak formal yang berkesan. Dan ini berkait dengan kemahiran mendengar dan bertutur juga. Bila kita dengar video yang menggunakan bahasa baku, kita belajar cara penyampaian yang betul. Bukan sekadar tahu makna, tapi cara sebutan dan intonasinya. Baiklah, kesan negatif pula bila pengguna ni terlalu terpengaruh dengan gaya singkatan dan bahasa Selangor. Lama kelamaan, mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam situasi rasmi seperti temu duga atau pembentangan sebab mereka lalu terdedah dengan bahasa ringkas. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu cara untuk menyebut dengan betul. Betul tu, saya pernah nampak video mock interview di TikTok. Ada cara yang jawab dengan bahasa terlalu santai. Contohnya, saya rasa kerja ni chill lah, walaupun maksudnya tak baik, tapi nada tu tak profesional. Jadi jelaslah yang media sosial ni boleh bantu, tapi kalau tanpa kesedaran, ia boleh melemahkan kemahiran berkomunikasi rasmi. Baiklah, yang pertama daripada Izzati. Izzati ada kongsikan bahawa media sosial banyak bantu saya belajar kosakata baru. Tapi saya kena hati-hati supaya tak guna perkataan yang tak sesuai. Okey, seterusnya, mesej yang kedua pula dari Hakim yang berumur 20 tahun. Dia mengatakan bahawa saya suka tengok konten ilmiah dalam bahasa Melayu sebab rasa lebih dekat dengan identiti sendiri. Okey, untuk yang terakhir daripada Afikah yang berusia 17 tahun. Dia mengkongsikan bahawa tapi kadang-kadang bila komen, orang ejek kalau guna bahasa Melayu baku, katanya skema. Isu ejekan tu nampak menarik. Ini menunjukkan wujud stigma terhadap penggunaan bahasa yang betul. Seolah-olah sopan tu ketinggalan zaman. Padahal berbahasa baik itu tanda kematangan kita sendiri. Betul, jadi tugas kita sebagai pengguna ni ialah untuk mengubah persepsi itu. Kita boleh tunjuk bahawa berbahasa baik juga boleh nampak moden asalkan gaya penyampaian yang sesuai. Baiklah, kita akan sambung selepas ini, selepas kita melihat simulasi tentang gaya bahasa. Weh, cantiknya pemandangan ni. Jom kita ambil gambar. Jom. Cantik Betul lah, cantik lah. Kau nak post kat mana ni? Rasa aku nak post kat IG lah. Kau nak buat kat siapa? Maybe hari yang beautiful. Ish, kau ni kenapa letak caption macam tu? Daripada kau letak caption macam tu, baiklah kau letak indahnya ciptaan Tuhan. Alah, tapi caption tu tak trending lah. Bosan lah. Inilah sebab kenapa generasi muda zaman sekarang lebih suka guna bahasa luar. Sebab macam ni lah, diorang lebih suka guna bahasa Inggeris. Baiklah kau guna bahasa Melayu. Macam contohnya yang aku cakap tadi, indahnya ciptaan Tuhan. Kan bahasa Melayu baku. Bolehlah kita mempertahankan dan memperkukuhkan bahasa Melayu standard. Okey lah. Okey, kita sudah kembali kepada rancangan kita selepas kita melihat tentang simulasi yang berikut. Okey, apa pendapat Zahirah tentang cara untuk mengimbangi bahasa digital dan bahasa rasmi?
Baiklah, saya rasa langkah utama ialah kita semua perlu mengimbangi bahasa digital dan bahasa rasmi, iaitu dengan cara menggunakan bahasa kreatif untuk hiburan. Tapi dalam masa yang sama, kita kekalkan tata bahasa dalam komunikasi formal. Selain itu, saya cadangkan juga supaya sekolah atau universiti mengadakan kempen bahasa digital. Contohnya, cabaran caption bahasa Melayu sehari untuk galakkan pelajar guna bahasa betul di media sosial. Cadangan yang menarik, dan saya ingin menambahkan satu lagi. Pendidik dan pepengaruh bahasa perlu bekerjasama untuk menghasilkan lebih banyak lagi konten bahasa Melayu yang berkualiti. Bila kandungan tu menarik, pengguna pun akan ikut. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya nak kita kongsi satu ayat refleksi masing-masing. Baiklah, saya nak kongsi satu ayat ni, iaitu bahasa yang unggul lahir daripada pengguna yang sedar. Media sosial hanyalah alat, kitalah penentu arah bahasanya. Baiklah, saya belajar bahawa mendengar dan bertutur bukan hanya kemahiran, tetapi merupakan tanggungjawab. Bila kita berbahasa dengan baik, sebenarnya kita sedang memelihara maruah bangsa kita. Dan saya pula ingin mengingatkan, keunggulan berbahasa bukan sekadar fasih berbicara, tetapi bijak menyesuaikan diri dalam setiap konteks komunikasi. Terima kasih kepada semua pendengar santai Bahasa. #Bahasa pun boleh trending. Okay, jangan lupa untuk teruskan berbahasa indah kerana kata-kata itu mencerminkan siapa kita. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye semua. Pertama, faktor bahasa rojak dan selanga. Bahasa rojak dan selanga digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja. Antara faktor utama ialah pengaruh media sosial dan teknologi. Platform seperti TikTok, Instagram dan X mendorong penggunaan bahasa ringkas dan santai. Contohnya, best gila atau OOTD aku lawakan. Yang kedua merupakan pengaruh rakan sebaya. Remaja sering meniru gaya bahasa kawan-kawan untuk menyesuaikan diri dalam kumpulan sosial. Contohnya, menggunakan selanga seperti bro, sis, chill je. Yang ketiga merupakan persekitaran peribahasa atau pelbagai bahasa. Campuran bahasa Melayu, Inggeris dan dialek menyebabkan bahasa rojak wujud secara semula jadi dalam perbualan harian. Contohnya, saya tak sure dia dah datang ke belum. Keburukan bahasa rojak dan selanga, walaupun nampak menarik dan mesra, penggunaannya secara berlebihan membawa kesan negatif. Yang pertama, menjejaskan mutu bahasa Melayu. Penggunaan campuran bahasa menjadikan struktur ayat dan tata bahasa tidak betul. Contohnya, I tak sempat nak buat tu. Salah dari segi struktur. Yang kedua, mengelirukan penutur muda. Generasi muda sukar membezakan antara bahasa rasmi dan bahasa tidak formal. Dan yang terakhir sekali, mengganggu komunikasi rasmi. Dalam situasi rasmi seperti temuduga atau penulisan akademik, bahasa rojak dan selanga dianggap tidak profesional. Akhir sekali, saya akan menjelaskan cadangan untuk mengatasi penggunaan bahasa rojak dan selanga untuk mengekalkan keindahan dan martabat bahasa Melayu. Antara langkah yang boleh diambil ialah yang pertama, meningkatkan kesedaran bahasa melalui pendidikan. Sekolah dan universiti perlu menekankan penggunaan bahasa baku dalam semua ucapan rasmi dan akademik. Yang kedua, mengadakan kempen kesedaran bahasa Melayu. Antara contohnya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP boleh melaksanakan kempen seperti utamakan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, peranan media massa. Media perlu menggalakkan lagi penggunaan bahasa yang betul dalam rancangan televisyen, radio dan media sosial.